Korang perasan tak, walaupun dunia sekarang tengah menghadapi keadaan ekonomi yang tak menentu, ASEAN masih steady je. Rantau ni tak goyang pun sebab permintaan dalam negara masih kuat dan pelaburan asing pun masih masuk walaupun keadaan global tengah mencabar. Hebat kan? Di bawah kepengurusian ASEAN oleh Malaysia, fokus utama sekarang adalah untuk kukuhkan lagi kerjasama serantau, bantu perniagaan kecil dan sederhana dan galakkan inovasi digital supaya semua negara ASEAN boleh terus maju sama-sama. Untuk tahun 2025, ekonomi ASEAN dijangka tumbuh antara 3.8 hingga 4%. Mungkin tak amat besar, tapi cukup kuat nak tunjuk yang rantau ni masih berkembang walaupun banyak negara lain tengah perlahan. Hubungan antara negara ASEAN pun makin rapat. Kita saling sokong dalam perdagangan, pelaburan dan inovasi. Bila pasaran luar tak menentu, ASEAN bijak ubah strategi. Fokus balik dalam rantau sendiri, beli, jual dan bangunkan ekonomi sesama kita. Dalam sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang berkaitan, semua pemimpin ASEAN, rakan dialog dan tetamu pengerusi duduk semeja bincang hala tuju ekonomi rantau. Walaupun banyak cabaran global, semangat untuk kekal stabil dan bersatu tetap kuat. Pelabur pun masih yakin dengan ASEAN sebab rantau ni stabil, neutral dan cepat adapt dengan perubahan dunia. Tambahan pula, banyak negara sekarang tengah push ekonomi digital, AI dan startup. Semua ni bantu ASEAN kekal relevan dan berdaya saing. Pendek kata, ASEAN mungkin bukan yang paling kaya, tapi antara yang paling cepat menyesuaikan diri bila dunia berubah. Nak tahu macam mana Malaysia terus manfaatkan peluang ni untuk pimpin rantau? Tekan follow untuk tahu update seterusnya.